Okey, nak selesaikan masalah perimeter. Soalan ni dengan berkehendakkan perimeter. Tapi sebelum perimeter, SR kita tak tahu. Jadi kita buat cari SR dengan cara kita tahu, kita tanda dengan spaghetti. Yang ni kita letak 18 cm sebab sama. Tapi kita tak tahu RT kat sini. RT. Yang ni kita tahu sini 16. Okey, nak cari ni gunakan teorem Pythagoras. RT. Okey. Kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2. Ini 20 adalah jawapan. So RT tulis balik 16 kuasa 2 dan kita dapat 256. Cari sendiri. 20 kuasa 2 400. Okey, terus kita RT kuasa 2 sama dengan 400 tolak 256. Jawapan kita dapat 144. RT kuasa 2 144. So RT sama dengan square root 144. So RT sama dengan 12 cm. So di sini adalah 12 cm. So perimeter adalah ukur lilit. Ditambahkan 16 tambah 18 tambah 20 tambah 12 tambah 18 yang bawah. Okey. Jawapannya adalah 16. Panjangnya 84 cm. Soalan nombor 15. Diselesaikan jawapan api. 3P tolak 7 sama dengan 2. 2. So nak dapatkan P. P sama dengan 2 tambah 7. So P adalah 9. So P adalah 9 bahagi 3. P adalah 3. Jawapannya. Dapat macam ni 1 markah. Dapat macam ni 1 markah. 2 markah. Okay, next. Seterusnya soalan 16. Panjang sikit. 3H tolak 2 per 4 sama dengan tolak 2. Okey, kita selesaikan pecahan ni. Hidangkan pecahan dengan cara bawa 4 jadi darab dengan 20 jadi 2. Okey, kemudian dapatkan negatif 8. Kemudian cara 3H tolak 8 tambah dengan 2. Okey. Kemudian dapatkan jawapan. So H adalah negatif 6 bagi 3. H adalah negatif 2. 1 markah.